Khairil Nizam, sahabat saya tadi, dia kata saya ni mau alap tuan-tuan. Betul lah kot. Ustaz Salahuddin kata jangan risau, dia kata. Sebab dekat sini ada 4 orang yang bertauliah boleh sunat, dia cakap. So saya tak tahulah. Bahaya Ustaz sunat 2 kali. Okey tuan-tuan. Terima kasih kepada Ustaz Salahuddin dan rakan-rakan. Dan bila saya datang sini, it feel familiar tuan-tuan. Dia banyak bawa nostalgia. Sebab ini dulu kawasan ni, sekarang nama dia lain. Saya tengok alamat lain nama. Tapi sebelum ini dia Sakura Crystal, betul tak tuan-tuan? Siapa orang Gombak tahu kan? Sakura Crystal. Saya selalu datang sini. Dan sebelum dia jadi Sakura Crystal, dia tanah lapang ni tuan-tuan. Saya tahu dia tanah lapang sini sebab ayah saya dulu sampai sekarang ketua cawangan UMNO. Dulu kita buka bilik gerakan di sinilah. Bilik gerakan UMNO Hulu Kelang masa saya kecil-kecil dengan kabinnya di sini. Tuan-tuan. Arwah abang saya kerja di pizza di belakang ini. Saya duduk sebelah rumah Sufi di Permata 6. Mata 20, sekolah saya di Sekolah Kebangsaan Kelanggit sebelah ni 6 tahun, tahun 1980, early 80s lah, 83 sampai 88 di situ. Dan keluarga saya duduk sini dalam 30 tahun kot tuan-tuan. Dan saya ingat, sepanjang saya ingat saya mengundi, saya memang mengundi di Hulu Kelang, di sekolah sini. 2018 saja saya tukar ke Sungai Pelong sebab ayah saya pindah ke Paijaras. So, maksudnya itu bila saya datang sini banyak nostalgia lah tuan-tuan. Early 80s, tahun 70-an dan sebagainya tuan-tuan. Dan saya nak cerita sikit berkenaan perkembangan di Johor tuan-tuan. Sebelum kita cerita pasal Selangor dan apa PRU Hala Tuju kita dan sebagainya lah tuan-tuan macam mana kita nak bergerak ke depan. Tadi kadar keluar mengundi di Johor 60% lebih tuan-tuan SPR jangkakan 70% menjelang pukul 6. Kalau mereka dapat 70% maksudnya pengundi Cina keluar. Kalau pengundi Cina keluar maksudnya DUN akan tergantung tuan-tuan. Barisan Nasional pun tak boleh dapat 29 kursi dan PH pun tak boleh dapat 29 kursi. So kita tengok macam mana. Kalau dia stay at 60, kemungkinan Barisan Nasional boleh menang lah. So saya harap jangan bagi PH menang lah tuan-tuan, betul? So kepimpinan PAS pun telah arah supaya penyokong-penyokong PAS di Johor sokong di tempat-tempat yang PN tak bertanding. Saya pun baru balik daripada Johor, saya berkempen di 11 kawasan PAS. So saya harap PAS akan dapat beberapa kursi di 11 kawasan ni tuan-tuan. Kalau DUN tergantung dan kita tengok tuan-tuan macam mana, sama ada kata BN Barisan Nasional tak cukup kursi, kita dapat beberapa kursi. Lepas tu kita tengoklah macam mana Ustaz sama ada mereka nak kerjasama dengan kita atau tidak. Kalau mereka tak nak juga bekerjasama dengan kita, macam mana tuan-tuan? Esok di Negeri Sembilan di Melaka kita langgar je lah apa nak buat tuan-tuan. Tapi tuan-tuan jangan risau sebab akar umbi UMNO original dan rakyat kata-kata saya nampak menyokong tuan-tuan. Tadi saya dapat WhatsApp tuan-tuan daripada seorang kakak. Kakak ni saya tahu dia penyokong Tegar UMNO tuan-tuan. Dia buka kedai di Putrajaya jual asam pedas. Saya selalu makan. Kakak ni tahulah. So tadi dia hantar WhatsApp pada saya. Dia ni orang UMNO. Dia tunjuk jari dia hitam tuan-tuan. Lepas tu saya pun fikir kakak ni undi UMNO lah ni. Sekali dia tulis WhatsApp kat bawah takbir. Dia cakap. So saya rasa dia undi kita tuan-tuan, dia undi PAS. So orang-orang UMNO original di Johor, saya nampak kali ni undi PAS tuan-tuan. So kita tengok kali ni macam mana, pukul 10 nanti kita dapat
kita dapat keputusan lah. Dan saya dah bagi tahu banyak kali lah mereka kenapa PAS kali ni kena memimpin. Dalam setahun yang lepas, Ustaz Salahuddin jemput saya untuk berceramah di Hulu Kelang, Ustaz. Di Hulu Kelang, di Lebah Keramat, di Keramat, Ustaz. Pada masa itu, yang pertama kali saya cakap PAS kena jadi Perdana Menteri. Tuan-tuan ingat tak? Masa dia gombak lah, Ustaz. PAS kena jadi Perdana Menteri. Ustaz Salahuddin tarik saya lepas tu, Ustaz Salahuddin kata, PAS tak nak jadi Perdana Menteri, dia cakap. Saya ingat Ustaz kot. Ustaz betul. Dia kata PAS tak nak jadi Perdana Menteri. Saya kata apa pasal? Ustaz, kenapa PAS tak nak jadi Perdana Menteri? Sebab saya ingat lupa lah apa yang Ustaz cakap. Tapi lebih kurang macam ni lah. Sebab dia kata amanah tu besar. PAS ni takut kepada Tuhan, tuan-tuan. Awak seorang je takut pada Tuhan, parti lain tak takut. Parti lain awak belum offer lagi dah lobby, tuan-tuan, nak jadi PM. So saya cakap, parti yang tak nak ni lah, yang takut pada Tuhan, takut pada halal haram ni yang kita kena bagi jadi Perdana Menteri, tuan-tuan. Sebab itu PAS kali ni kena step up, tuan-tuan kena step up to the podium, tuan-tuan. Tuan-tuan kena ambil kuasa ini kali ini. Sebab kalau kita bagi parti lain, tuan-tuan, kita dah cuba semua parti lain, tuan-tuan. Masalah rasuah selesai ke tidak? Tak selesai. Semalam ucapan Anwar Ibrahim di Johor, tak habis-habis dia cakap, tuan-tuan, sakau, itu je lah modal dia, tuan-tuan. Nombor satu dia cakap beli tank sakau, beli apa dia kata lagi? Beli helikopter sakau. Dia tak sebut beli kapal aja sakau. Sebab tu saya nak tanya Anwar Ibrahim dalam live ni. Yang sakau-sakau, beli kapal, beli helikopter, beli tank ni siapa dia ni sebenarnya? Betul tak, tuan-tuan? Kita ke yang orang dengan bersama dia dalam kerajaan ni, betul? Sekarang dia dalam kerajaan. Kalau orang-orang ni semua sakau, ambillah tindakan. Ini masalah dengan Anwar Ibrahim. Bila dia cerita sakau orang lain sakau, yang keliling dia sakau, dia tak cerita, betul? Ini masalah Anwar Ibrahim. LBT tahulah, betul tak? Nanti awak lawan Anthony Loke, saya sokong. Di Cenah N01, Negeri Sembilan. Anthony Loke, tengok sini, betul? Lawan dia dah ada kat sini. Yang sakau ni, tuan-tuan, sebab itu saya tanya dia, 9.5 juta kes. Mana pergi? NFA ke apa? Korporat mafia. Albert, apa jadi? Senyap aja NFA. Yang melibatkan ditoi Ketua Pesuruhjaya, penjawat awam ni, mana apa? Kita tak dengar. Sakau. DAP ada sakau tak, tuan-tuan? Terowong ajaib. Dia bising tak pasal tu? Dia senyap. Timbalan dia, ni dia lawan timbalan dia di Johor pasal kes 47, tuan-tuan. Dia cakap tak? Dia tak cakap. So apa yang saya nak cakap ialah begini, bila kita bagi even Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri yang dulu dia kata nak benteras rasuah, dia tak benteras rasuah. Dia tak boleh. Itu olok-olok dan retorik saja, tuan-tuan. So saya tahu masalah rasuah ni, tuan-tuan, bukan saja pada orang-orang parti atau orang-orang Melayu Islam. Semua kaum, orang Cina, orang India, semua tak suka rasuah, betul? Itu saya gesa kepada semua orang lah di Gombak, di Selangor dan di Malaysia ini, kalau tuan-tuan dan puan-puan betul-betul nak bantras dan tolak rasuah secara sebenar-benarnya, undilah PAS, betul? Sebab PAS saja adalah parti yang paling bersih daripada rasuah di negara ini. Tak ada orang boleh nafi, tuan-tuan, betul tak? Parti mana yang boleh claim dia adalah parti bersih daripada rasuah? DAP boleh claim parti bersih? Tak boleh. PKR boleh claim dia parti bersih? Tak boleh. Amanah PAN boleh claim parti bersih? Tak boleh. UMNO UMNO saya tak tahulah, tuan-tuan. Tuan-tuan tahulah. Sebab mereka terlampau lama berkuasa. Dalam UMNO, terutama di akar umbi yang original tu, tuan-tuan, mereka itu tak ada rasuah. Mak ayah saya dia akar umbi lama, tuan-tuan. Sejak tahun 70-an 80-an di sini. Saya umur 10 tahun. 40 tahun yang lepas saya mengangkat poster di sinilah.
ikut ayah saya dengan mak saya akan undi UMNO, angkat poster untuk UMNO. Mereka itu memang perjuangan. Dia tak kisah pasal projek ke apa, itu akar umbi UMNO yang original, dan akar umbi UMNO yang original ingin bersama tuan-tuan. Mereka nak kerajaan penyatuan ummah, yang tak nak kerajaan penyatuan ummah ni di atas-atas tu. Sebab mereka ada banyak kekangan, tuan-tuan. Sebab itu kali ini di Johor kita akan lihat, kalau mereka tak cukup kursi, saya rasa Datuk Zahid Hamidi akan bawa mereka kerjasama dengan PH. Apa akan jadi di Negeri Sembilan? Minggu depan akan ada penamaan calon Negeri Sembilan. Nanti di Negeri Sembilan, saya dah buat kira-kira. Negeri Sembilan keadaannya adalah lebih teruk buat UMNO